Hi guys, welcome to Safrish Success Story Podcast episode yang pertama. So this is our first episode untuk Safrish punya podcast. So sebenarnya kenapa kita plan untuk podcast ni adalah kita nak sharing dengan you guys tentang apa Safrish punya team, punya gerak kerja, macam mana diorang boleh bina followers, macam mana diorang boleh hit certain target ataupun goals. So based on this podcast, kita minta diorang sharing apa diorang punya journey dan apa diorang punya story lah. Okay, so untuk episod kali ni, yang mana baru follow ataupun baru subscribe, jangan lupa tekan button subscribe. Yang belum follow boleh ketik button follow. So untuk first episode, kita bersama dengan the one and only Syahmi Hazim. Okay, so untuk this first episode, aku invite Syahmi untuk share dengan korang semua. So nanti Syahmi akan cerita lah macam mana dia boleh start journey sebagai seorang property agent dan apa achievement yang dia dah capai sebagai seorang property agent, dan mungkin dia boleh share sikit tentang apa teknik untuk bina crowd, bina followers dekat social media. So Syahmi, introduce. Okay, so hi, Assalamualaikum. Saya Syahmi Hazim. So saya salah satu agent di bawah Safrish. Okay, so basically macam mana saya mula ni property. Okay, macam mana saya mula property, actually saya inspired by my father lah. So basically ayah saya dia buat property ni lebih kurang hampir 5 tahun lah waktu tu. Okay, so waktu tu saya tengok saya ada peluang lain macam mana kita nak jana duit yang lebih mudah selain daripada kerja. Okay, so basically kita buat property ni ialah freelance lah basically kan. Okay. So bila saya tengok dia punya income tu, dia punya bila sales kan, total commission tu, saya rasa ini salah satu yang benda yang dia memberi satu motivation lah, betul tak? And money is a good motivation lah kalau untuk saya lah. So kepada orang lain pun kalau tanya saya sama je kan, dia kerja pun sebab dia nak duit. Kalau dia buat kerja freelance pun motivation dia adalah duit. Okay, tapi kan jadi property agent, dia tak ada fixed income lah. Bulan-bulan dia tak ada gaji lah. So macam mana boleh? Yelah, kalau katakanlah normally kalau fresh grad kan, dia akan pilih untuk kerja yang ada fixed income lah. So kenapa boleh pilih jadi seorang property agent? Okay, basically untuk permulaan awal tu, basically macam saya sendiri ada macam buat business sikit lah okay, so basically dari si cash flow awal tu tak ada masalah. Cumanya kita tak tahu pada awal tu berapa lama boleh survive untuk tunggu the first commission basically lah. So pada waktu tu kalau tanya saya, kita mulakan dengan a good module yang disediakan oleh Safrish. So basically module ni yang Tuan Syauqi buat pun basically dia sangat ringkas, mudah dan padat. So mudah untuk ejen baru. Bila macam saya waktu join tu, kita terus belajar kan. So waktu tu saya masuk dalam TPC, Team Power Closer, iaitu 1.0 lah, yang first batch. So kalau tanya saya, melalui modul tu tadi, dia membantu saya untuk buat sale dengan lagi cepat. Faham. Okay, so maksudnya sebenarnya background apa? Basically aku background Bachelor Business Admin. Business lah. Kiranya kalau belajar business, okay, adakah yang belajar business kat universiti, berapa persen yang keluar tu memang buat business ataupun memang kerja dalam business punya, kerja dalam corporate ataupun kerja dalam SME business? Biasanya 50% lah. 50% makan dapat kerja? Biasanya. Lagi 50% tu? Ada yang buat bisnes sendiri ataupun dia kerja luar bidang lah basically. Kita macam terkaful ke. Tapi still lagi dalam bisnes lain lah. Biasanya corporate lah biasanya. Corporate lah. Tapi okay, kalau belajar bisnes kat universiti, belajar apa? Maksudnya in term of, adakah implementation waktu belajar kat universiti dengan belajar dekat waktu kita nak buat kerja tu dia sama? Okay, untuk kalau orang yang dia keluar je universiti ni kan, dia terus masuk corporate punya management, kerja masuk corporate. So basically biasanya tak pakai semua pun. Kalau tanya aku, dia lebih kurang 10 to 20% je. 10 to 20%? Daripada apa yang dia belajar kat universiti tadi. Maksudnya dia spend 4 years lah untuk 4 years Betul. Okay, lepas tu dia kerja, so dia implement 10% daripada dia belajar. Lebih kurang. So lagi 90% tu dia akan belajar waktu bila? Waktu dia kerja tu. Maksudnya apa yang bos tu suruh dan dia baru buat lah. Faham. Tapi mostly apa yang dia belajar dia tak pakai pun. Faham. Okay, maksudnya daripada jadi belajar business, lepas tu inspired dengan Uncle Shah untuk buat property. So
yelah, kalau katakanlah bisnes kan, banyak lagi bisnes yang boleh buat. Selain daripada terinspirasi duit ataupun apa-apa je kan, kenapa pilih property? Selain daripada terinspirasi pasal duit tu. Okay, so basically waktu belajar tu dah start buat insurans sebenarnya. Okay. Aku buat insurans Zurich. Okay. So basically daripada insurans ni aku tengok kita nak approach klien pun agak susah sebenarnya. Once orang tahu kita ni agent property insurans, dia akan lari. Kan? Dia tu, oh Syami dah buat insurans. Tak nak. Kan? Nak dekat pun dia lari. Sebab biasanya insurans orang lari. Oh ya. Tapi kalau macam property ni, macam ayah cakap lah, kalau buat property, kita tak payah cari orang. Orang cari kita. Dia tahu kita buat property kan, dia tanya, ada rumah murah. Dia macam tu. Faham. Dia tak macam insurans. Dia kan dia approach kita kan. Dia mulalah cakap hibah, nanti kalau meninggal macam mana. So orang akan lari selalunya. Oh, maksudnya dia ada skeptical yang agent insurance suka approach. Pertama, produk insurance lah. Betul. Yang kedua, orang tak selesa. Orang tak berapa selesa kalau katakanlah agent insurance tu approach dia. Betul. Dia tak berapa selesa dengan insurance punya business. Betul. Tak masuk waktu kau buat insurance tu, ada pengalaman ke yang maksudnya kau pergi approach dia? Ada buat? Ya, aku buat. Buat lah. Actually, Close tak? ada je. Ada close lah. Waktu aku buat lah, sampai yang penghujung aku buat tu, monthly daripada insurans saja lebih kurang 400 lah setiap bulan. Okay lah. Setiap kali orang carum 400. Banyak lah juga. Okay lah waktu tengah belajar kan. So 400. So last bila stop? Lama dah, 2020. Okay, tapi kalau kau kata insurans tak boleh buat, tapi kau dah buat insurans waktu tu kan? So bila kau dah buat insurans waktu tu dan kau dah start ada commission dan kau nampak duit termasuk setiap bulan, tapi kenapa kau decide tak nak buat insurans lah, buat lain lah? Okay, first kalau tanya aku suka duit yang gedebuk. Dia sekali masuk banyak. Insurans dia kena main volume. Contoh, satu orang yang carum RM150 sebulan, kita punya commission lebih kurang RM50-60 setiap bulan. So maksudnya kalau ikutkan current punya situation pada waktu tu, hang ada lebih kurang dalam 80 customer. Tak sampai. Sampai? 400? RM400. RM400. Yelah, RM400. Satu klien 50 kan? Lebih kurang. Sorry, ada lebih kurang dalam apa lah? Lebih kurang dalam 4 klien. 5 klien. Lebih kurang Aku main 8 klien. 8 yang setiap bulan bayar 150. So tidur pun dia masuk lah. Tak buat apa pun, tahu next month masuk 400. Tak okey kan? Tak okey. Okey, tapi dia rejection dia tinggi. Sangat tinggi berbanding property. Kan? So basically macam tu, kita approach 10 orang, satu je nak dengar. Nak dengar, bukan nak carum. Tapi apa gerak kerja yang kau buat waktu kau jadi insurance agent tu? Okay, so waktu awal tu basically aku suka sebenarnya pakai teknologi dan sebagainya. Maksudnya editing semua aku boleh buat lah. Bukanlah tak adalah fully mahir macam belajar. Tapi kalau aku tengok apps tu, aku try sendiri, aku tahulah nak guna macam mana. Cumanya pada ketiga itu kekangan masa lah. So biasanya untuk aku gerak kerja waktu tengah cuti semester tu, aku akan buka booth. Tahu, antaranya aku pergi antaranya ada event sekolah ataupun IPG. Aku pernah pergi IPG Ulu Kintar tu. Direct approach lah? Direct approach. Buka booth, buka benja, letak flyer semua, aku approach. Okay. Dapat sin? Dapat sin? Seorang. Oh ya? Yeah. Maksudnya berapa banyak klien yang, berapa banyak prospek yang kau approach dapat tu customer? 30. Maksudnya kalau kau nak 5 orang, kalau nak 10 orang klien, kau perlukan 300 orang approach lah. Dan itu pun kita dalam, macam saya cakap, kalau buat takaful ni, kita kena convince dia tu tinggi. Macam rumah tak? Kan? Kalau rumah, orang nak kawasan tu, dia nak rumah tu, dia nak. Kalau takaful ni basically, cik kan beli sekarang kan, sebab nanti cik usia meningkat, insurans mahal lah, kita nak boleh lah nak kena convince kan, tu susah. Maksudnya dia tak nampak benda dia beli, apa yang dia commit consume bayar bulan-bulan tu, dia tak nampak lah. Basically bila jual insurans ni, dia something intangible lah. Dia tak langsung, tak nampak pun. Rumah dia nampak, tu rumah nak beli. So beza dia punya perception tu. Yelah, tapi kita disclaimer awal lah, kita bukanlah kata insurance business tak bagus. Cuma dia depends on individu tu masing-masing kan. Tapi in term of kalau katakanlah untuk bermula sebagai insurance agent ni, bagi aku yang paling powerful pasal dia punya training. Betul. Training dia punya pelajar, dia punya modul banyak gila. Satu produk coverage tu je kena belajar banyak gila. So dia ada macam-macam produk ada. Yang company
insurans tu bagi untuk kita jual. Maksudnya untuk permulaan kalau kau nak try okey je, tak ada Boleh masalah pun. Dan kalau siapa yang basically agent insurance yang boleh buat, dia memang buat duit banyak lah. Memang banyak. Memang banyak. Kau tahu berapa overriding untuk start agent insurance leaders and success dekat agent. Macam saya kenal. Maksudnya bukan kalau kau kenal lah. Okay, kalau kau kenal berapa dan berapa yang kau tahu kat luar sana market? Okay, yang aku kenal paling tinggi lah sebulan 100 ke 150 ribu. Exactly. So itulah alamat overriding. Memang seorang leader dia janji orang dia je. Buat betul. kelas dan sebagainya. Yelah, maksudnya dia memang dia susah nak dapat benda tu, tapi sekali dapat dia mau worth it lah. So dia punya career path tu bukan short journey. Betul. Dia mungkin 10 tahun 15 tahun lama. Mungkin dia akan achieve 6 figure punya income kan. Jadi kena agresif lah. Betul. So lepas kau belajar kau buy insurance. Okay, berapa tahun kau buy insurance? Setahun je. Setahun 8 klien. Setahun tu pun kan aku cakap aku tengah belajar. So waktu cuti semester je aku boleh buat. Kau itu pun buat sambil-sambil. Dia tak ada yang macam nak kena push. Tak ada. Tapi the best pada waktu tu bagi aku adalah learning process aku. Betul. Kalau tanya aku learning process macam mana, approach client, kan lah, approach orang, nak ada confidence lah basically, nak jumpa orang, nak bercakap dengan orang tu. Sebab kadang-kadang orang nampak based on kita punya situation sekarang, kau ada follower dekat TikTok apa semua tu, orang nampak benda tu memang dah siap, datang dah jadi. Tapi sebenarnya dia ada proses belakang yang orang tak tahu pun. Sebenarnya cerita yang belajar ni pun I think 6 years ago. Belajar apa tu? Belajar approach. Betul. 5-6 years ago. Maksudnya 5 to 6 years ago baru dapat follower macam sekarang kan. Bermaksud dia bermula daripada benda yang paling basic lah. Bercakap. Confidence. Kan? So basically sebelum nak ada confidence, kita kena belajar dulu. Belajarlah apa takaful ni macam mana. Itu kalau takaful lah. Same goes to property pun sama. Awal tu kita belajar dulu. So kalau kita kat situ, bila kita dah tahu, kita dah ada idea, kita ada strategi, baru kita confidence lah. Kita build confidence. So maksudnya the knowledge tu yang menyebabkan sama ada kita tu boleh confident bercakap ataupun tak. Kadang-kadang sama orang bukan tak confident, cuma dia tak ada knowledge yang cukup untuk dia nak cakap apa. So bila dia ada knowledge, baru dia ada firm untuk dia present kat klien ke apa kan. Okay, so setahun kau buat insurance lah. Okay, so lepas kau buat insurance, bila je kau jual property? Basically setahun sebelum habis belajar. Okay, kau sebelum masuk intern. Okay. So maksudnya kau jadi insurance waktu belajar. Lepas tu kau stop. Betul. Setahun kau cuti. Tahu apa? Contoh aku masuk insurance tu lebih kurang 2020, 2021 lah lebih kurang. Okay, lepas tu aku tak buat lah. Aku belajar je basically. So 2023 aku start buat property. Join. Tapi itu join pun basically dengan, kalau dengan lama lah, dengan company lama, basically aku boleh kata aku kenal 3-4 orang dia. Aku tak involve pun dalam. Okay, betul. Tapi kau register lah. Register. Tapi tak involve dalam program sebab aku masih di universiti. Cuma kau register lah. Kau ada rentek lah. Ada rentek. Faham. So waktu tu start menjual pun daripada Facebook je lah. Basically orang-orang dah tak kenal sangat. Ayah je kenal. So basically jual daripada Facebook lah. Post. Ada klien bagi ayah. Faham. So kalau aku ada kat Ipoh, aku join Heli lah. Kau pergi inspect. Sekali. Kau nak cakap apa tu? Waktu tu kau nak cakap mana? UUM Kedah. Maksudnya kau jarang ada lah. Cuma kau register tapi kau tak aktif. Tak aktif. Ada program semua boleh kata. Tapi ada close tak? Ada close. Macam mana kau boleh close case yang pertama tu? Basically aku post kat Facebook. Kau pakai Facebook? Okay, Blazer. Okay, Facebook. So bila aku post waktu awal tu actually aku dah tahulah cara nak proses, nak bercakap tu lah. So nak tanya dia, fact finding dan sebagainya, tahulah. Tapi tak adalah yang berstructure. Kita ikut dan je lah. Asal bunyi lah. Asal bunyi boleh. Asal boleh. Kan. Tanya dia nak kat mana, betul ke area tu dia nak. Kan. Dia orang mana, area situ juga ke dia orang KL nak beli kat situ. So daripada dah tahu fact finding semua, baru bagi kat ayah. Untuk check klien dan sebagainya. Maksudnya kau sebagai referral lah. Lebih kurang buat iklan. Kalau misalnya betul kau refer, betul kau dapat commission sikit. Faham. Masuk dengan Hazlan. Hazlan dia dah pernah close satu sebenarnya. Sebelum join. Dia register lah? Tak. Referral lah. Dia post juga. Ada dia bagi kat kau session kau. Tadi tu kita orang kat UUM. Suruh minta ayah. So basically kau marketing lah. Kau taruh iklan semua, ayah kau yang uruskan dekat klien lah. Tiket itu. Faham. 2021.
Oh 3 lah. Okay. Okay, so habis kau tu, lepas kau belajar, kau dah register rank, kau tak aktif, lepas tu kau intern kan? Intern setahun. Okay, persoalan kat sini lah, asal kau intern? Tak silap aku, kau intern macam bahagian golf kan? Ya, betul. Okay, kenapa? Macam mana kau boleh business daripada business punya course, kau boleh intern dekat bahagian golf? Okay, so basically course degree aku ni, Okay. dia Bachelor Business Administration, Golf Management. Basically aku memang belajar pasal golf. Major aku business, minor golf. Okay. So aku boleh kata hari-hari aku main golf ni. Tu maksud kau tak masuk kelas lah? Ha? Tak masuk kelas sangat? Petang main golf. Oh, betul main golf. Itu kalau siang tu So dekat UEM memang ada padang golf? Padang golf. Orang luar main ke ataupun? Orang luar boleh, orang dalam boleh. Oh, tak juga Padang golf ada, tempat training pun ada kan, driving range. Driving range. Driving range ada, padang pun ada. So orang luar boleh keluar masuk lah? Boleh keluar masuk. Oh, tapi kalau kau belajar pasal golf, apa yang kau belajar sebenarnya? Waktu golf tu? Kalau tanya aku belajar boleh kata semua theoretical punya ni lah, subjek. Contohnya golf psychology. Kita nak main golf, kita ada psikologi nak bermain golf. Oh. Okay, teori nak bermain golf macam mana. Macam-macam lah, basically. Senang cerita modul tu lengkap. Cumanya seseorang tu dia pakai ke tak benda tu bila dia dah habis belajar nanti. Contohnya dia kerja dekat kelab golf. And kalau dia kerja dekat kelab golf, dia pakailah. Tapi kalau tiba-tiba dia terus masuk corporate, langsung tak pakailah golf tadi. Kalau golf tadi tu kalau dia nak pakai pun, kalau dia masuk corporate, dia akan pakai bila di mana bos main golf contoh. Kan dekat situ dia boleh nak naik pangkat cepat sikit. Bos tahu, oi, budak baru ni main golf. Malam ajak lah training. Ada teman. So basically itu antara benda yang boleh naik pangkat cepat sikit lah. Okay, so career path sebagai orang yang belajar dalam major dalam business administration, minor dalam golf management. Betul. So apa career path dia? Okay, career path yang sebenarnya adalah business lah. So for those yang nak continue buat business ke ataupun buka golf punya ni, boleh, tak ada masalah. So siapa yang ada passion lah basically. Dan kebanyakan yang boleh kata hampir separuh dalam course tu adalah memang pure golf. Maksudnya yang masuk ni budak-budak golf 100%. So course bachelor tu tadi sekadar untuk ada degree. Tapi dia memang hari-hari turun, minggu depan turun kat Sabah, minggu depan turun kat Kedah, kat Johor. Okay, maksudnya kau ambil course business admin minor golf tu, memang kau minat main golf lah? Minat main golf. So basically dia adalah salah satu orang kata apa cabang lah, selain orang tu main golf sahaja tanpa ada apa-apa education. So diadakan satu course tu lah tadi, degree punya course business admin golf management. So mana kau punya classmate ni kebanyakan ni memang golf lah? Ya. Apa golfer Golfer lah. Golfer lah. Apa yang best main golf lah? Best. Oh yeah. Basically golf ni dia relate dengan life lah basically. Oh yeah. Maksudnya kalau kita main golf, kalau kita dah selalu main golf tu, kita akan nampak dia punya apa orang kata, dia punya personality dia. Dia ni jenis marah ke? Oh ya. Jenis maki hamun. Macam-macam ketuk-ketuk kayu. Bila pukul tak jadi, marah dengan diri kan. Pukul balik ni campak ke apa. Oh ya. Kita akan nampak time tu. Sampai jenis cool nampak cool lah. Aduh. Okay. Marah. Kalau golf, aku tak tahu sangat pasal golf lah. Cuma golf ada yang main dekat padang golf, ada yang driving range. So, adakah orang yang main dekat driving range tu dia boleh kategorikan sebagai golfer? Tak lah. Sebab biasanya kalau golfer yang biasanya kalau kita gelarkan dia golfer ni, biasanya kita tahu attire dia bawa set golf dia tu, kita dah nampak dia macam ni golfer. So dia memang main golf. Sebab driving range tu sendiri tempat training. Oh, driving range ada tempat training. So yang real golf adalah padang. Pergi main pakai naik bagi, pergi golf lah. Padang, Oh. Okay, berapa kos kalau katakanlah contoh aku nak main golf kan? Berapa kos untuk barang dan juga setiap game tu kan? Nak pergi berapa kos ni? Barang dia depends lah. Macam dulu option untuk beli barang second hand tak banyak. Tu kena beli barang baru. So barang baru lebih kurang 10 ke 15 ribu lah. Satu set? Satu set. Full pack lah. Tak termasuk baju semua lah. Baju, topi, glove, kasut. Tak termasuk. Hanya back off full. Yes. Kalau untuk main padang, contoh kalau paling dekat sini kan ni, Roy Perak. Okay. Roy Perak Golf Club. Satu kali main 280. Dia kira jam ke apa? Tak. 18 lubang. 18 lubang. So biasanya 18 lubang tu boleh habiskan dalam masa berapa lama? 4 jam 5 jam. Oh lama tak? Lama.
Macam 5 jam. 4 jam. Main dia tak ada rest. Okay. Terus habis satu lubang, next lubang. Okay, kalau main dekat club macam tu, macam Royal Club, Bet. adakah dia bayar lain punya fees untuk join members tu? Kalau nak jadi join members tu, basically siapa yang jadi member dekat club golf tu, basically dia bila dia nak main, dia bayar bagi je. Bayar bagi berapa? Dia bakal 55, 60. Okay, maksudnya 200 lebih tadi tu tak termasuk dengan kos bagi? Dah termasuk. Betul Itu kalau orang yang bukan member. Tapi kalau member, lebih kurang RM60 lah. RM60 bagi 2. Sebab 2 orang duduk dalam bagi. So RM30 je soal. Kalau dah jadi member. Kalau bukan jadi member, 280 satu kepala. Oh, faham. Kalau 4 So setiap kali 4 jam masuk 280. 280. Faham? So maksudnya yang main driving range tu tak boleh kategorikan sebagai golfer lah. Tak boleh. Sebab tu training pun. Training lah. RM14 100 biji bola. Tak, sekarang trending macam pergi main golf kan. Lama kat driving range kan. So dia tak boleh kategorikan sebagai golfer lah. Tak boleh kategori. So dia kena main dekat padang, baru kategori sebagai golfer lah. Okay, based on kau punya experience kan, orang cakap kalau main golf ni dia macam main golf tu main fokus dia lah untuk networking kan. Kau rasa benda tu works ke tak? Works. Oh ya? Works. Sebab kalau senang je, waktu aku intern tu sendiri, aku kenal ramai orang kan, ramai golfer di situ lah. Basically yang main golf ni, basically dia ada pelbagai latar belakang bisnes dia. Ada yang head of security, contoh TMP satu Malaysia ni, siapa bos dia? Ada kat golf. So security kat TMB ni tadi kan dia yang control siapa dia nak ambil pekerja sebagai security dan sebagainya dekat pencawang semua satu Malaysia. CEO tu ada di situ main golf. So bila dia kenal kita, kalau dia kenal kita jadi property, I ada property nak jual. Let's do listing. So salah satu TMB. Ada yang macam-macam lah, macam-macam bisnes. Tapi kau pernah terfikir kenapa orang kaya main golf? Basically main golf tu adalah salah satu sport di mana orang kaya suka lah basically. Yalah, maksudnya macam mana boleh jadi satu template ataupun satu, orang cakap macam ni satu stigma kalau orang kaya dia akan main golf. Okay. So kenapa dia tak main bola? Kenapa dia tak main pickleball ke apa macam tu kan? Okay, so basically lah golf ni permulaan dulu tu pun, game golf tu sebenarnya untuk elite sebenarnya dulu. Tapi sekarang dia dah transition kepada orang biasa pun boleh main. Satu biji RM6. Kalau dulu siapa yang ada dekat club golf tu, elite tu, memang dia tu elite lah. Kan? Contoh macam dulu, siapa yang dulu zaman dulu, siapa bawa kereta dia paling kaya lah. Orang lain jalan kaki, naik basikal. So di ketika dahulu tu, main golf tu memang elite, orang kaya. So itu memang sport diorang. So bila dah terbawa sampai ke hari ni, benda tu dah mix lah basically. So dia tak, semua orang boleh main. Dah boleh kata semua orang boleh main. Harga pun dah murah. Bagi kau bagus ke benda? Maksudnya kalau dulu game tu sebagai elitist punya game, tapi sekarang ni semua orang boleh main. Kau rasa bagus tak bagus? Kalau tanya aku, bagus lah. Bagus untuk for those yang baru nak up, main, buat bisnes dan sebagainya. Tapi untuk golongan elite ni pula, kadang-kadang dia macam ni cakap, untuk golf, main golf ni, dekat satu Malaysia ni pun ada banyak flag golf, ada beratus, 100 lebih, 200 lebih. So basically ada club golf yang lagi elite, memang lagi mahal. Macam mana kita nak level elite? Okay. Club. So biasanya kita, senang cerita siapa yang main golf, kita cakap nama satu club golf contoh KLGCC, kita tengok itu paling elite lah. Elite in term of mahal. Memang mahal. Golf course dia cantik. Siapa yang main tu? Siapa yang biasa main tu? Sultan Tan Sri. Oh ya? Datuk. Businessman yang kaya-kaya. Sebab in fact itu kalau KLGCC tahu kan? KL tu. KLGCC tu. Okay. So kalau yang aku intern yang first tu, itu dekat Kajah. Nama club golf tu Impian Golf Club. Okay. Aku pun tak expect sebenarnya. Aku pergi situ. Siapa yang pakai Mercedes dengan BMW, itu kategori biasa. Macam kau nampak orang pakai Proton tu, kita nampak macam biasa tu. Pakai Mercedes, wow kan. Sana tak? Nampak Mercedes, BM biasa. Dia akan datang yang Ferrari, Porsche, Maybach, Mercedes Maybach tu. Okay. Wah, itu. Situ kita baru macam, wow, baru kita rasa wow. Setakat Mercedes macam. Tapi dia bukan antara club yang paling mahal. Bukan. Aku boleh kategorikan tu boleh lebih kurang 3 to 4 star punya club golf lah. Dia tak sampai 5 star pun lagi. Okay, untuk club golf ni, adakah
private boleh buka ataupun dia kena consider macam royal family je boleh buka? Private boleh. Private boleh lah. Sebab macam yang aku cakap kat Kajang tu, basically itu owned by Simon Darby. Private lah. Siapa yang letakkan hierarchy yang ni kira level tinggi, ni makan rendah sikit, ni tinggi sikit? Tak ada pun. Cumanya basically golfer ni dia dah tahu based on facility and quality. Oh, maksudnya dia nilai club tu based on quality dan facility. Ya, betul. Quality padang. Rumput tu cantik macam mana, dia maintenance macam mana. Kan? Facility apa dia ada? Swimming pool je. Dengan gym je. Aku dah ada banyak lagi. Oh, berapa cost kalau kita nak main dekat yang KLCG ya? KLGCC tu. Kuala Lumpur Golf and Country Club. Tu berapa? Main. Tak boleh main. Okay. Dia tak ada member tu. Macam tu. So maksudnya tak semua club golf kalau kau nak main kau boleh bayar kau main. Betul. Tapi boleh kata sikit je sebenarnya club golf yang kena jadi member. Kebanyakannya nak walk in main pun boleh. Bayar je lah. Tapi hanya limited ni saja yang betul-betul elite, dia akan you nak main, you jadi member you. Ataupun kawan you member, kawan bawa kita. Bawa main sekali boleh. Tapi kalau kita nobody, walaupun kita businessman kaya, nak datang main tak boleh. Okay, berapa cost untuk jadi member? Situ. Aku lebih kurang 150 to 300,000. Yearly? Sekali. One off lah. So dia ada monthly ni pula. Payment. Yang ni lah tempat tak silap aku motor show yang main tu ke? Ya. Situ lah. Dia nampak view KLCC. Ya, betul. KL kan. Tu mahal. So kalau nak pergi lebih kurang hari ni berapa bulan? 20 hari bulan tak silap aku. Ada kat KL 3 hari. Ada ni Maybank Championship. Masuk free. Semua orang masuk lah? Semua masuk free. Nak jom. Bila minggu ni tak silap aku 20 ke atas lah bulan ni. Basically aku tahun lepas baru pergi. So kita boleh jalan dalam tu, tengok orang main golf. Ni aku pergi tahun lepas. Bila 26 Oktober. Dia start bulan 10 ke? Ni ada on duit. Kita boleh jalan. Kita punya phone Dia pergi lah? boleh jalan. Tak kacau dia? Tapi dia kena ni lah, dia akan pegang silent. Phone dia kena sentiasa silent lah. Lepas tu dia pukul. Cantik badan dia Sebab cakap quality ni. Fasik lah gitu lah. Kan. Mungkin top player. Ni yang main kat sana lah. Ni semua satu full. Satu gol. Ni ada. Siapa nama tu? Apa Tiger? Tak ada. Elon ada. Tapi Justin Thomas ada. Justin Thomas. Ada dan top lah. Tu top lah. So maksudnya kalau memang yearly dia akan ada event dekat club tu, so dia akan open for all lah untuk masuk. Jadi apa ni, spectator lah. Apa spectator? Penonton. Penonton spectator lah. Okay, kalau aku nak tahu juga in term of race kan, bangsa, kalau yang main golf ni dia punya percentage based on bangsa tu macam mana? Kalau tanya aku, Melayu dengan Cina balance. Sebenarnya. Bukan Chinese yang ramai Dia balance. India of course lah. India popularity pun rendah kan. Popularity apa? Population pun rendah kan. So basically memang kalau tanya aku, Melayu dan Cina balance. So dua race ni memang paling ramai main golf lah. Kat mana-mana tak golf. Okay, tapi kalau kata contoh dia adalah budak sekolah ke ataupun memang dia budak muda yang main golf, adakah dia passion on golf ataupun dia dapat pendedahan pasal golf ni daripada siapa biasanya? Biasanya daripada bapak lah. So bapak tu main golf, biasanya bapak tu akan introduce anak dia lah kepada game tu untuk ceburi. So dari situ kita akan bawa training dengan coach akan ajar. So kita akan tengok minat budak tu tadi within 3 to 6 months. Kalau dia tak minat, nak ajak pun malam-malam, tak nak lah. Tapi kalau peringkat sekolah ada golf ke? Ada. Ada golf lah. Aku start lambat sebenarnya. Aku nak main golf sebenarnya bulan darjah 6. Tapi waktu tu bapak aku cakap, tunggu adik dia kecil. Waktu tu darjah 6. Tu aku cakap, okey tak, aku tunggu. Tunggu. Aku form 3 baru start. Lambat lah. Form 3 baru start main golf lah. Aku start apa itu golf, nak pegang gaya golf macam mana.
Form 3. So waktu Form 5 aku masuk tournament sekolah. Training kat mana? Club golf Batu Gajah. Oh, Golf kita. Ya tu memang Club Golf Kinta tu under Royal Club Golf ke ataupun memang Bukan. Under state. Kinta punya Cinta state punya. Ha. Situ best tak? Best. Itu one of the oldest tau. Dekat Perak. Dekat Malaysia. Oh ya? One of the oldest. Yang paling lama Taiping tu satu. Oh, Paling lama. power kat maksudnya dua-dua yang paling lama tu dekat Perak kan? Perak. Barulah yang lain tinggi develop dan sebagainya. Oh, maksudnya 1920 dah ada tu. Wih lama. 1920 tu asalnya tempat lumba kuda. Orang judi. Oh, Tempat tu. 1940 something ke 50 something. besar ke dia punya size padang tu dekat Besar. Batu Gajah tu? 18 rumah. 18 Subang. Maksudnya full cost lah. Sebab kita biasa lalu kat Batu Gajah tu, kita lalu tepi kan. Di belakang main golf tu dalam. Tapi tu tak nampak apa, sikit je. Okey. Sama juga dengan club golf lain. Kalau kita lalu Roy Berak, terdapat sikit je. Sebenarnya main golf dalam. Oh, besar belakang. Salah besar. Oh, faham. Besar. Maksudnya keliling tu adakah keliling tu Club Golf yang dekat Batu Gajah tu, keliling tu disawit ke apa? Tak, rumah. Oh, rumah. So kalau macam Roy Perak tu, basically dalam tu perumahan club golf. Macam baru ni pergi Meru. Macam tu lah. Besar. Besar lah. Saiz lebih kurang macam tu ke? Meru tu besar lagi. Oh, beza besar lagi lah. Tapi hampir sama lah, tak jauh beza lah. Saiz dia. Perumahan dalam tu. Faham. So maksud sekarang pun golf still lagi ada demand lah. Kalau tanya Dia sukanya evergreen ke ataupun macam trending? evergreen lah basically. Evergreen lah. Sebab sekarang kan dia orang dah main apa? Pickleball kan. Buat tu, kalau tanya aku trending tu. Trending kan. Dia macam hype dia je, lepas tu orang tak main lah kan. Faham. Okay, so masa lepas kau dah belajar pasal golf, kau dah habis belajar, kau buat ride skate lah kan. Kalau kau ingat kan, first deal kau jual apa? Jual rumah teres. Teres how kat mana? Dekat ni lah. Desa Pelancongan. Oh, dari sebelah sungai. So masa waktu tu, commission kau dapat yang standard commission macam agent ke ataupun ada arrangement lain? Semua lain lah. Lain lah. Consider referral punya arrangement lah. Okay, faham. Lepas tu kau just, maksud okay, klien kau yang first tu dapat WhatsApp, DPM ataupun DPM kau dekat mana messenger? Messenger lah. Messenger, kau contact dia. Lepas tu apa yang kau cerita kat WhatsApp tu? Aku tanya dia, dia nak rumah ni betul ke kat area taman ni? Taman ni dekat sekian-sekian. Kan? Oh ya betul, dia memang cari area tu. Kita tanya kerja mana? Kan? Sebab itu yang bapak aku dah bagi tahu aku lah. Tanya dia kerja mana? Gaji lebih kurang berapa? Kan? Sebab dari tu tak tanyalah basic berapa, OT berapa, tak tanya. Tak tanya lebih kurang berapa gaji, dah kahwin ke belum? Dah tu je. Dia tahu okey. Nak viewing tak? Bawa viewing terus. So lepas tu close lah. Okay, so Betul, close. okay, so apa kau punya feeling first commission kau dapat tu? Basically feeling tu shock lah kan, sebab kita tahu dengan that kind of effort tu tadi boleh dapat sejumlah gaji sebulan orang. Situ. Okay. Faham. So maksudnya kau rasa macam kau punya effort tu tak banyak sangat? Ya, tak banyak sangat tapi boleh close, ada duit. Wah, ini 30 hari orang boleh kerja ni. Okay, kalau kau boleh share lah berapa commission kau tu? Waktu tu First commission kau? itu RM5,000. RM5,000? Kalau RM5,000 commission, consider kalau orang kerja sekarang mungkin senior engineer ke, betul tak? Ini kau Lebih kurang kan? 5 ke 10 tahun. Yelah, yelah, kau rasa macam best kau income commission tu sebab kau dapat sebulan gaji untuk orang kena kerja sebulan kan. So kau pun post kat Facebook tu kan dia payah kan. View jadi RM5,000 lah, first commission kau RM5,000 lah. So kau rasa macam enjoy lah. enjoy. Tapi kau study you tu kan? Betul tadi. Study lagi kan? So untuk student dia ada RM5,000. Ya. Sure, kau rasa banyak? Banyak. Yeah. Sebab kita kalau pergi universiti pun dapat allowance monthly pun. Apa nak pakai untuk Kau makan. belajar consider dapat beasiswa ke ataupun PT? Tak ada. Mama bapak aku bayar. Oh, faham. PT tak dapat. Faham. Okay, so kau dah belajar, then lepas tu kau dapat dah habis belajar, kau dah start close. Betul. First commission kau RM5,000. Betul. So itu adalah consider turning point yang kau rasa macam property ni best lah. Ini betul. Okay, so itu first commission kau lah. Okay, so daripada first commission sampailah kau nak close second commission tu mengambil masa berapa lama? 3 bulan kot. 3 bulan. So tapi kalau kita bahagikan RM5,000 bahagi dengan 3, sebulan lebih kurang apa? RM1,500. RM1,500. Dan kau rasa berbalik tak baru? Ya. Baru lagi lah. Kau still lagi rasa Macam ni
Oh yalah, kau still lagi study kan, kau rasa okay lah kan. Okay lah. Sebab allowance yang tiap bulan dapat tu sama. Ini additional. Kita bermasuk. RM5,000 Syok lah. first commission lah. So after 3 month tu kau close lagi sebiji. Berapa commission waktu tu? Lebih kurang lah 5-9. Lebih kurang agak lah. So 5 dan 10 lah. Tapi kau still lagi study waktu tu? Study lagi. Okay, so bila kau habis study sebenarnya? Tahun lepas 29 hari bulan 9 2024. Oh. Lepas tu kau dah fresh grad, kau dah consider kau dah grad ke belum? Berapa? Pada depan kau grad. Then lepas tu, lepas kau habis belajar tu, kau intern. Kau intern kat mana? 6 bulan pertama dekat Kajang. Okay. 6 bulan kedua dekat ni, baru aja. Golf club lah dekat Kajang. Ya, Kelab Golf Kinta tu. Asal 6 bulan dekat sana, 6 bulan dekat sini? Basically aku punya supervisor ataupun lecturer daripada universiti, dia memang bagi tak kisah nak pisahkan lah, contoh nak setahun di Kajang ataupun 6 bulan. So dia bagi kita orang kata apa, exposure lain lah. Kajang tu dia yang decide untuk kau pilih lah. So ada banyak club golf, kita pilih. So kita kena call, tanya, ataupun lecturer yang nak buat kerani dia tu, dia akan tanya kat tempat ni ambil tak intern, berapa boleh bagi alam, ada tempat tinggal ke tak. So tu kat Kajang tu okey lah, dia bagi tempat tinggal, rumah 2 tingkat, duduk dengan staff juga. Lepas tu allowance dia bagi 1,000, makan free. Oh, maksudnya kau memang duduk kat kelab lah? Tak, dekat rumah 2 tingkat. Kerja kau lupa padang hari? Tak, dalam 6 bulan tu, setiap bulan tu aku tukar department. Reception, dalam kitchen, masak. Oh, kau masak tak? Kau pandai masak lah? Tak adalah pandai, tapi belajar kan. Sebab club golf ni, dia ada banyak, dia bukannya masak untuk orang yang datang tu je. Dia ada event. Sebulan tu boleh kata dia pegang 8 ke 10 event. Weddingnya, apanya. So dalam kitchen tu basically masak periuk besar-besar. Macam mana kita pergi buffet hotel macam tu lah masak. Kau belajar kat benda tu? Belajar. Kupas lah bawang 3-4 guni. Oh, banyak guni besar-besar tu. Kupas. Dia nak bagi kita masak betul-betul tak bagi kan. Kupas. Tapi dah lama sikit tu dia bagilah buat fish and chip. Kena buat chicken chop, dia bagi lagi tu buat, dia dah ajar. So basically kau masak tu adalah western punya food lah? Western ada, Malaysian cuisine pun ada. Malaysian cuisine ada. Tapi tak banyak lah, mostly western. Oh, mostly western. So maksud kau ada experience lah serve client? Ada, ya, kena serve. So apa kau punya experience bila serve client waktu kau okay, so basically itu antara satu benda yang menyebabkan aku tak nak kerja kat club golf lah. Sebab apa? Waktu aku, dia sebulan dekat kitchen tu, sebenarnya kita boleh pilih 2 minggu dekat dalam dapur ataupun 2 minggu dekat waiter, jadi waiter. So aku memilih untuk seminggu je kat waiter. So dalam seminggu tu aku hadap macam-macam pelbagai karena orang kaya. Tahu? Sebab basically dia pandang kita sebagai you as a waiter lah. Dia tak tahu kau siapa. Kau main golf juga ke, kau apa ke, dia tak tahu. So basically cara dia layan kau basically waiter. Kita pun pakai baju hitam, collar, pakai tag. Jangan bagi ini tak panas ke kata. I nak baru di belakang. Chef ni dia kata tak panas. Kita pegang panas ni. Chef pucih, apa tak panas, dia buat baru. Baki balik tak nak. Dia nak lagi baru. Actually tak hot, tak cukup panas saya kata. Oh, sedikit Gila lah. Chef tu masuk dalam microwave, letak 2 minit. Datang tu Lala dia tak nak makan. Dia suruh bungkus. Memang kena kan lah. Sama juga macam air Nescafe dia minta kan. Datang-datang ada colour dia macam cerai sikit lah kan. Macam you reti buat tak ni? So, maaf tuan. Kita cakap lah, I'm sorry kan. Sebab nanti kita bawa air baru. You try terasa? Dia macam tu. Oh ya? So kau rasa macam, oh my god, aku tak nak check. Tapi hadap lah. So kita bawa ke belakang, minta dia buat air baru. So sekarang supervisor datang, dia tolong kita lah. Oh, I'm sorry, kita bagi baru. So basically dalam club golf ni, yang main golf ni, aku boleh kata 50-50 lah. Separuh tu yang baik, boleh kata ada manner lah. Separuh lagi ni memang macam rewip je ni, macam Karen. Separuh ni, tak kisahlah perempuan ke Cina sama je. Perempuan ke lelaki sama je. Melayu ke Cina sama je. So maksudnya memang akan dia cerewet juga lah? Memang akan ada. Dan basically diorang ni datuk dan sebagainya, memang orang nama lah.
Oh ya. Okay, based on kau punya experience waktu kau jadi waiters kan, kau pernah tak serve VIP yang dia ni family kat Malaysia? Ada? Ada lah. Okay, karakter dia bagus tak bagus? Bagus. Bagus lah. Ada yang mantap lah. Antara yang jumpa AD Ashraf. Ada. Oh ya? Oh, tinggi Ya? Tinggi warna. So bagus lah, karakter dia bagus dia lah. bagus lah. Dia friendly, ya? friendly. So dia Main muda. kat situ, So dia muda. Muda lagi lah. Tapi kalau yang dah tua-tua ni, yang ada nama ni basically dia okay. Oh ya? Attitude tu okay lah. Datuk-datuk kan. Yang mana yang VVIP ni okay. Roy family ada main? Ada? Ada lah. Dekat sini ada kan yang main kan? Dekat Perak Ada. ada kan? Sultan Raja Perak. Kadang-kadang lah. Main kat sini lah. Pangku. Kucing. Yang mana tu lah? Dia anak Sultan Idris. Pakai spek lah. Pakai spek kan putih-putih je. Biasa ada kurus-kurus kan. Kau nak kat situ? Selalu juga. Kalau jumpa aku tu cakap, jom main. Aku cakap tak boleh tengah itu. Jom. Oh ya? Bagus lah dia. Dia okey je. Tapi aku pun waktu aku intern kat sini, aku buat pala tahu aku ke. Sebab aku member situ. Oh. Basically aku member situ, tapi aku intern situ. So dia approach sebab dia kenal memang member ke apa? Basically aku memang selalu main dengan dia dekat driver range Tambun tu. Oh macam itu lah. Selalu training situ. Malam-malam. So basically aku bila lepak sekali lah. Tapi apa karakter dia? Maksudnya adakah dia ada protokol ke ataupun dia chill je? Oh macam dia tak ada protokol lah basically. Oh ya? Dia kau tanya aku dia rare sikit lah. Oh ya? Tapi dia pun dah tak dia benda nak kerja. Dia dah seorang lah pergi? Dia dengan anak dia selalu. Tak ada bodyguard ke apa? Ada lah. Oh rare. Tapi dia basically memang anak daripada Sultan Idris lah. Sultan Idris. Konsep dia adik-beradik dia tu one of dia adalah Sultan Permaisuri Agong sekarang lah. Ya. Kan? Isteri dia kan? Ya. Faham. Okay, saya pasal golf. Dan lepas tu kau buat property lah. Okay, dan lepas tu kau cuba cerita sikit macam mana kau boleh join Team Safrish. Sedangkan previous kau dah consider kau dah agent lah dekat previous punya agency. So basically sebelum aku bermula nak buat full time tu, lebih kurang 4 bulan sebelum aku nak jadi full time tu, okay, aku dapat offer. Bapa aku dapat offer lah. Okay. Ada satu agensi ni, dia nak bagi 90%. So waktu tu instead of bapa aku masuk sana dapat 90%, dia nak masuk aku. So orang sana agree je. Dia agree je. Okay. Tapi bila dah sampai sana, dah jumpa, bila jumpa dia kata, why not try dengan Faiza? Dia kata, kenal Faiza? Lepas tu bapa aku pun cakap, Faiza yang ni okay, ya kenal. Memang kenal. Betul. Tapi tak rapat, cuma kenal kan. So sebab dia kata antara key point yang dia cakap tu, kalau you join sana, sebab sana muda kata. So basically vibe dia lain, energy lain. Tapi kalau join dengan sini, cara kita yang lain lah, berbeza lah. So bergantung terpulang. So ayah pula cakap, okay je, boleh je. Terus dia call. Dia yang call Kak Faiza terus. Ayah call, dia yang call. Hello? Dia recommend lah. Dia yang recommend lah. Dia kata, ni nak tambah satu orang lagi boleh ke? Kak Faiza tu, boleh. Siapa tu? Rahsia, tunggulah nanti. Dia kata macam tu. Kak Faiza kena dengar. Habis dia jumpa tu, terus datang sini. Lepas tu straight away datang. Okay, so maksudnya kau punya situation pada waktu tu, adakah kau memang willing untuk bertukar ke ataupun kau nak tukar ke ataupun macam mana? Kalau tanya aku nak environment lah basically. Macam bapak aku pun tak kisah pun 90% tu. Yang penting kita macam ni, kita gilap kita punya confidence, knowledge, nak jadi agent property yang berjaya. Kan? So mencari jalan agensi mana yang boleh bagi the best untuk kita, untuk develop diri kita. Not so much about masuk sana dapat 90%. Bagi kau okay, aku tak sure lah, tapi ada setengah agent dia sangat-sangat particular about percentage. Kau punya POV macam mana masa dulu? Kalau tanya aku tak salah juga kalau dia nak ikut percentage tu. Let's say yang macam jenis agent lompat-lompat ni kan, aku tak salahkan diorang pun. Cumanya kita nak tengok sejauh mana dia nak pergi dalam property ni. Sama ada dia nak pergi solo ke atau dia nak pergi dengan tim dia. Bergerak sekali. Okay, so dia memang fokus untuk dapat percentage yang tertinggi lah. So any sale yang dia dapat 90%, 95%. Okay, ni untuk golongan yang mana? Ni golongan yang lompat-lompat lah. Okay, maksudnya yang tak kisah focus on personal sale. Personal sale saja. Dia dengan sale diri dia je.
Dia tak ada team pun tak apa. So biasanya orang macam ni dia akan fokus untuk dapat the highest percentage lah. Kau tanya aku lah. Okay, so it depends on masing-masing punya plan lah kan. So plan Ada setengah orang memang plan untuk fokus on personal sales. Bila-bila ada orang yang fokus on develop team. team, yeah. So personally kau punya fokus apa? Personally aku suka develop team lah. Sebab kalau boleh aku nak secepat mungkin dapat passive tu. Kan? So any sales aku yang personal dia boleh jadi bonus lah. Faham? Kan? So macam aku sekarang ni personally aku memang tak fokus personal pun. Aku just develop team. So once team aku cepat naik, aku terus cepat naik promote. Kan? From there aku dah start makan passive. So dari situ aku boleh relax dan aku boleh fokus jual yang besar-besar je. Faham? Maksud kau punya plan macam tu lah. So Maksudnya in term of cash flow yang konsisten ni daripada kau punya team. Then kau nak fokus on jual yang besar-besar. Sebab yelah ada setengah orang dia memang nak jual besar-besar terus. Dia tak salah jual besar-besar terus. Cuma kalau katakanlah kau memang tak ada langsung experience jual benda yang besar terus, to be honest kau akan ada masalah dekat cash flow. Betul, cash flow. Sebab kau nak close 1 juta, kau nak close satu amount yang besar, dia bukan hari ni jumpa, esok booking tak. Dia journey yang panjang. 6 bulan, 7 bulan, mungkin akan ada masa setahun kan. So daripada kau deal sampailah kau nak tunggu jawapan daripada dia tu pun, kau nak makan apa? Betul. So maksudnya dia tetap kena ada satu survival income yang untuk kau maintain dia konsisten ada kan. So macam kau punya plan, kau develop team, kau akan ada override daripada kau punya team, dan lepas tu kau fokus on personal sale untuk jual yang besar-besar kan. Tapi kau dah start jual yang besar-besar kan? Dah start lah. Dah start kan? So, kau dah start iklan yang besar. Okay, so kau boleh share sikit macam mana gerak kerja kau harian dan apa yang kau buat untuk dapatkan leads? Okay, basically leads dia terbahagi kepada 2 lah. First aku fokus kat live. Okay. So dari live ni basically rumah mampu milik lah. So basically yang join, yang isi form tu orang-orang yang dia nak beli rumah mampu milik. Dia bukan nak beli rumah high end, bukan rumah besar-besar. So itu leads yang tu biasanya aku akan, depends, kadang-kadang aku pakai, kadang-kadang aku bagi dekat team. Tapi personally sekarang ni aku bagi dekat team je. Aku tak boleh kata tak usik pun. Kan? So leads yang kedua adalah daripada video TikTok tu sendiri. So basically let's say lah aku baru ni aku jual post resort kan. So kadang-kadang dia tak tanya resort situ je. Johor ada. Tahu. Dia bukannya fokus kepada resort Langkawi. Kita nak dapat yang tu je tak. Tiba-tiba dia datang yang resort, boleh tak nak cari yang Johor? Boleh tolong cari dulu tak? So from dia dapat leads lain yang besar-besar je lah. So same goes tu kalau jual rumah banglo, kita post rumah banglo juta-juta, dia akan tanya, kalau dia tak suka rumah tu, dia suruh kita cari rumah lain. So tak semesti rumah tu. Sebab kau memang aim untuk jual rumah yang $1 million punya $1 million lah. Syafiq tolong buat video-video sikit footage gambar. Sebab basically commission lah. So kau plan untuk jual yang mahal-mahal, antara sebab dia adalah commission lah. Betul, commission besar lah. Commission besar. 1,30,000. Sedap. Ni kau boleh share sikit kot macam mana based on kau boleh share sikit berapa sebenarnya kiraan commission sebagai seorang ejen hartanah berdaftar di Malaysia? Kiraan? Berapa commission yang ejen hartanah tu akan dapat bila dia jual satu deal tu? Okay, contoh kita sembang yang murah je. Okay, rumah mampu milik kalau 200,000 kan, kita ambil 3%, itu maksimum ejen punya fee lah. So 200,000 daripada 3% tu adalah 6,000. So bayarkan 6,000 jual rumah murah 200,000. So kalau nak lebih, kita jual lebih. Kan? Faham? So consider yang paling rendah pun exist lah 6,000. Kau akan dapat RM6,000 lah. Faham? So maksudnya kan, kalau katakanlah untuk 200,000 6,000, kalau katakanlah based on percentage 3% tu, kalau katakanlah kau jual property yang harga 1 million 2 million, 30,000 60,000 banyak lah. Banyak lah. One deal ni. So bergantung kepada ejen baru yang nak join tu tadi, dia nak fokus yang mana kemudian. Tapi bila dia masuk start jadi ejen property, belajar dulu. Belajar daripada awal. Dia no shortcut lah basically. Kan? Kita nak tahu semua benda, tak ada shortcut. Tak ada je jual multi-million dollar punya property, tak boleh. Betul, aku rasa mana-mana ejen yang join mana-mana agensi sekalipun, dia kena faham the face betul kan. Mula-mula kau kena belajar apa, second kena belajar apa, third kena belajar apa. Sebab contoh macam ni lah, kita pergi sekolah, darjah 1 kau belajar mengira je, ataupun kau belajar darab, takkanlah terus kau belajar pasal algebra. Betul. Tak dengar lah kan. Maksudnya face by face lah. So sama kadang-kadang orang tu mungkin dia nak shortcut. Hari ni dia register jadi ejen, terus nak close yang juta-juta.
dia kena, benda tu kena based on experience, Betul. knowledge dan banyak benda yang kena Banyak benda. lah. Dia bukan semata-mata aku nak jual, aku jual je. Tak, dia terlalu banyak benda. Sebab karakter orang yang kita deal jual benda yang mahal dan karakter jual benda yang Basic. murah, dia totally different. Totally different. Somehow kalau kita fikir kita jual benda yang mahal macam jual benda yang murah, dia akan ada problem guys. Betul. Okay, so maksudnya sekarang ni, okay, kalau aku boleh tahu juga kau punya gerak kerja marketing macam mana? Maksudnya kau buat apa? TikTok. Okay, so apa progress TikTok kau sekarang? So kalau tanya aku, progress TikTok tu dah memang very good. Okay. Personally lah, ini dari aku sendiri. Kalau tanya aku very good sebab until today, year to date, aku dah boleh dapat 20,000 followers. So basically from follower tu, tak kisahlah orang tu nak beli rumah mampu milik ke, rumah yang multi-million dollar punya property ke, basically dia tengok follower dan dia tengok view tu, basically dia dah trust. Just buy dekat situ je dulu. Itu yang pertama. Kan, kedua tu bila dia call, mencari kita negotiate dengan dia lah. Sebab biasanya kalau multi-million dollar punya property, dia akan terus tanya tau. Contoh kalau dalam salah satu video dekat TikTok aku kan, resort kan, so dia terus tanya ROI berapa bilik ada, sekarang aktif lagi tak. Dia tak tanya beli diskaun ke, dia tak tanya tu lagi. Dia tanya dulu Boleh sampai follow tak? dia tak ada. Kan, so basically macam mana, antara benda yang aku belajar lah, macam mana kita nak fact finding dia pula. Itu berbeza dengan rumah mampu milik. Rumah mampu milik kita tanya, cik gaji berapa basic boleh saya kira. Kita congak-congak dulu. Yelah, maksudnya different approach lah. Different approach lah. Kan, untuk kita dapat jawapan yang kita nak. So basically aku tanya kalau high end property ni, okay, basically nak try masuk loan ke nak cash je terus. Kan, depends mana-mana boleh. Pak, kita membuka ruang yang sangat relax untuk dia jawab. Sebab kita tak tahu dia memang nak beli cash ke ataupun dia sebenarnya memang saja nak masuk loan beli property high end resort contoh kan. Kita tak tahu. So kita cuba guna nada yang tone down sikit dan kita cuba mixkan idea tadi. Kan? Nak plan nak beli cash ke ataupun nak try loan ke macam mana? Kan? Tapi mana-mana pun boleh. Tak apa, jangan risau. Dia kata, saya nak beli cash. Nampak? Okay, kalau cash, baik kan. Sebenarnya owner pun suka cash ni. Cari kita negotiate. Yeah. So dia akan macam, okay lah. So nak tak nak, dia akan rasa kita ni dah experience lah. Yelah, sebab soalan orang yang nak beli high end punya property dengan orang yang beli consider macam medium cost atau low cost punya rumah, berbeza cara. Soal based on soalan pun kita dah tahu dia ni nak cari yang mahal ke nak cari yang murah kan. Sebab dia kadang-kadang kalau ejen tu baru masuk, dia kena belajar itu benda paling basic. Seni bertanya soalan. Betul. Ataupun seni menjawab soalan kan. Kalau katakanlah orang yang high end, dia takkan tanya lah pasal benda-benda kecil yang tanya. Tapi kalau orang yang mungkin first time nak beli rumah, soalan dia berbeza. So along the way, kalau katakanlah dah jadi property agent, baru dia nampak dia akan nampak flow dan juga dia akan nampak learn by experience. Betul. Apa soalan yang kena tanya, soalan macam kena jawab macam mana. So based on experience dia akan nampak benda tu lah. So tak ada shortcut lah. Tak ada shortcut. So kalau nak pergi jauh memang tak ada shortcut. Sebab kalau ada shortcut, dia akan ada part yang kita akan miss. Maksudnya kat kawasan tu, dalam knowledge kita tu akan kosong kat situ. So nak tak nak kita kena penuhkan semua tu, barulah kita ni solid. Bila dah solid, kat situ kita tengok balik, kita nak pursue dalam apa. Nak jual rumah maupun milik juga ke, high end sahaja ke, commercial je ke. Kan, kat situ baru kita tengok balik kesesuaian dengan kita, apa yang kita nak. Dan kita decide lah. Kita nak kita rasa dah ready dari segi knowledge, dari segi experience kan. Betul, time tu decide nak ke mana. Faham? Okay, sekarang kau ada 20,000 lebih followers dekat kau punya TikTok. On average kau punya video hit 100,000 ke million views lah. Betul tak? Latest one yang tak silap aku yang hotel ataupun yang resort tu hit 200,000 lebih. Betul. Ada 500 pun ada kan? 500 dengan 500 kan? Ya, betul. Tak silap aku, kau punya TikTok pun Dato' Ali Shukri follow kan? Betul lah. Itu yang kalau tanya aku terkejut tu kan. Sebab bila kita follow tu, aku sebenarnya aku jarang tekan follower tu, new follower tu. Sebab basically ramai orang, boleh setiap jam tu ada je orang follow kan. So time tu saja tekan Ali Shukri, betul kan? Aku tekan betul. So tiba-tiba rasa macam bila tengok dekat profile Alif Shukri kan, total following dia kan 2,000 lebih. So aku terasa macam aku antara dalam 2,000. Kau antara 2,000 orang yang berjuta-juta dekat Malaysia. Yang aku rasa dia pilih untuk tekan.
Kan? Dan aku tak tahulah, mungkin staff dia tekan ke apa. Tapi kalau staff dia tertekan, aku rasa macam tak logik juga, sebab boleh je bila-bila staff dia tekan. So mesti dia yang main. Takkan staff dia berani saja dia tekan. Faham. So apa kau punya perasaan bila Dato' Ali Shukri Papa Laris follow kau punya TikTok? So perasaan aku, kalau tanya aku lah, aku basically rasa ada opportunity baru lah. Kan Papa nak beli, Papa? Kalau Papa nak beli tengok video ni, contact, kita call, beli resort. Nak tambah harga tu. Sebab sebab mungkin ada orang cakap tak boleh jual ataupun tak boleh show up barang-barang mahal, rumah yang juta-juta dekat TikTok. Tapi kau proof benda tu yang sebenarnya rumah juta-juta pun ada orang tengok kat TikTok. Betul lah. Sebab kau punya video hit 200,000, 500,000 hanya menggunakan video dekat TikTok sahaja. Betul, video. Sebab ada orang cakap kalau katakanlah tak boleh jual rumah dekat TikTok yang mahal-mahal, based on 500,000 punya viewers dengan 200,000 punya viewers, we never know siapa tengok video kita. Betul. Mungkin artis kan, mungkin influencer kan, sama ada Biroja kita ataupun tak untuk beli property tu je. Tapi 500,000 ke 200 tu for sure kena somebody mesti yang ada somebody. Betul. Memang dia memang orang yang memang ada duit. Betul. Kan, sebab reach tu besar. Betul. 500,000, 200,000 kan. Lepas tu pula mungkin lah orang yang somebody tu tak tengok, tapi mungkin orang kuat dia tengok, PA dia ke recommend, by recommendation. Datuk, kita tengok rumah ni cantik lah Datuk. Kalau Datuk nak boleh Roger je ni ke apa semua kan. So we never know. Betul. In fact, macam resort pertama tu 500,000 lebih viewer dia. Resort kedua tu 200,000. Sebenarnya yang 200,000 ni lagi banyak konten aku berbanding yang 500,000. Mungkin salah satunya lokasi, tu Langkawi. Betul. Satu lagi Teluk Batik. So basically yang Langkawi tu lagi ramai konten sebenarnya. Dan tapi kalau yang Teluk Batik ni pula ada dua PA ataupun orang kepada bos ni, dia nak detail, dia nak recommend bos dia. Kau tahu siapa that kind of VIP ke? Tak tahu. Tak tahu lah. Susah. So, yang penting detail yang dia nak kita bagi, tapi bukan semua. Kalau kita bagi full, dia hilang terus. So kau tak tahu lah siapa entity yang akan beli, yang berminat dengan property tu. Tapi mostly yang call ataupun contact tu orang yang nak beli tu terus. Call memang dengar suara uncle-uncle. Hello, hi, dengan siapa saya bercakap ni, dia kadang tu. Oh, saya Syami. Kan? Oh, I ada tengok itu dekat TikTok tu. Oh, resort kita cakap itu je. Ya, resort tu. Okay, based on kau punya experience, leads yang masuk tu, apa diorang punya reaction ataupun cara kau, macam mana dia punya kau punya conversation dengan dia tu macam mana? Conversation macam mana? Maksudnya kau sembang ada tu, apa dia punya cara cakap, apa dia tanya? Okay, kalau macam high end tu basically, okay, siapa yang PM, faham tak? So basically, yang kalau orang high end ni dia akan terus call. Dia jarang WhatsApp tanya, hi, property ni ada je tak? Dia akan call, kan? Dia terus tanya, nama you siapa? Dia nak tahu kita siapa dulu. Dia cakap, tu dia akan tanya, berapa ROI? Aktif lagi ke resort tu? Kan? Sekarang ni, on average berapa? You ada tak data? Dia tanya. You ada tak financial statement? Dan dia tanya lah, yearly statement tu dia tak? Kita cakap, tak ada lagi. Tapi tak apa, saya akan minta kan. Sebab saya baru post video ni. Cakap yang tu lah, dia faham je. In fact, ada satu klien tu, dia call aku. Aku tak angkat pagi tu. Dalam pukul 7.30 dia dah call, pagi. Aku tak angkat. By 9.30 tu dia ada call lagi sekali. Aku tengah drive. 9.30 pagi tu. Aku tak angkat. Lepas tu aku cakap tak sedar hati, aku call balik. Call aku dia marah. Dia cakap apa? Hello. You nak business ke tak nak business ni? Tanya tu. So, minta maaf tuan, saya tengah drive. Oh, you tak dengar ada I drive? I call. Oh, saya mute. Dia marah. Sebab apa dia pagi-pagi 7.30 dah call, aku tak angkat. Maksudnya dia tanya lah, you nak business ke tak nak business? You drive, you tak dengar ke? I call. Oh, saya silent. Kan? Dia macam marah. Okay lah. Ni macam mana? Resort tu okay tak? Aktif lagi ke? Orang yang apa? Dia terus tanya tu. Okay. Tapi awal-awal dia marah lah sebab kita tak angkat call dia. Maksudnya dia serius lah. Faham. So maksudnya lepas daripada dia call, dia busy-busy sebab tu, after that conversation tu okay lah. Okay. So lepas tu macam mana kau punya conversation dengan dia? Maksudnya lepas tu okay ke? Okay, so basically yang dia interest betul-betul ke ataupun dia memang interest. Cumanya kita lah sejauh mana kita nak tahu dia punya kelayakan tu basically. Sebab dia cakap dia nak masuk loan. Okay, so basically dia nak tanya berapa ROI, berapa tanah tu dia nak dapat geran dan sebagainya. So kalau tanya aku waktu tu
Aku cakap kat dia, okay nanti saya bagi details tu sebab saya tengah drive. Okay, sekarang ni apa lagi nak tahu? Dia tanya, okay, resort tu berapa bilik? Oh, resort tu ada 92 bilik. So basically listing tu sendiri kita kena master lah. Maksudnya kita dah buat video, kita at least sampai sekarang ni kita kena ingat details lah. Supaya yang high end ni tadi dia call, kita terus boleh jawab. Tak adalah kejap-kejap saya check. Tak boleh lah. Tak menarik lah bagi dia. Kita ni agent yang macam Tak knowledgeable lah. tak knowledgeable, yang tak pro lah kan. Kita dah jual multi-million punya listing kan. Okay, berapa? Kalau aku boleh tahu berapa harga resort tu? Aku bagi lah, setakat yang saya post ni 18 juta tu. 18 juta. Ya. Yeah. So kalau kata-kata terjual resort tu, berapa commission kau akan dapat? 500,000 lah bawah. Okay, so dari situ saja aku cakap harga tu, dia cakap tak boleh kurang lagi ke? Dia cakap boleh, kalau nak kurang, kalau tanya saya tak ada masalah. Yang penting owner ni dia nak tahu ada buyer yang serius, dia okay je kan, as long as dia tahu buyer ni serius. And so from there kita kena tahu lah pula, nak finding pula dia ni nak mode of payment ni macam mana, cash ke loan ke, half cash half loan. Tapi dia bagi tu loan kan? Dia bagi tu loan, so balance tu dia kena top up cash. So dia kata dia nak tahu berapa lebih kurang harga. Lepas tu dia minta aku send details. Aku send lah. Send details, dia kata sebab dia nak check dengan banker dia kata. So after like 1 to 2 hours lepas tu, 1-2 jam lepas tu, dia call balik, dia cakap, okay, I dah check dengan bank, dia kata. Loan dia layak 8 ke 12 juta. Depends lah, dia boleh adjust lah tu. So berapa ni boleh kurang lagi? Dia tanya. Oh, tu saya tak berani nak cakap lah. Yalah, kita tak berani nak cakap kan. Main suka hati turun harga kan. So kita cakap tak apa, itu boleh bincang. Cumanya apa lagi dia nak dekat resort ni? Dia tanyalah, okay, day one dia ada swimming pool aktif lagi. Swimming pool tak aktif lah. So kau ada buat background check lah? Ada buat background check dekat dia? Aku tanyalah, okay, basically lepas tu dia yang cakap, oh dia ada resort lain. Dia ada dekat Cameron, dia ada kat beli Lumut, dia baru beli. Kat Lumut dia ada beli 6.5, dia baru beli. So kata murah, ini mahal sangat ni, boleh kurang ni. Melayu ke? Melayu. Mau datang bib banyak ni. So basically dari situlah aku dah tahu background dia. And So basically dia adalah owner business resort lah. ya, betul, dia ada multiple lah. So dia nak tambah lah kan. In fact, lepas waktu aku post yang Langkawi punya resort pula kan, 1 jam lepas tu dia call. Maksudnya dia tengok tidak aku lah tu, dapat notification aku post video. Dia call, ini Langkawi nak jual dah. Apa ya? Dia tahu tanya, cakap, oish. Dan dia kata dia pun interested yang tu, tapi dia tak tahu nak pilih mana. So sampai ke sekarang ni last So guys, jadi ikut bajet lah. ya, ikut bajet dia. Tapi Nak dia nak kan? dia nak dua-dua. Kisah aja mana-mana satu dia nak. Sebab dia kata kalau yang Langkawi tu pun best juga. Dia kata dia dah fikir lah, dia nak buat aktiviti, boleh naik jet ski apa benda, tak tahu lah. Dia nak buat jetty baru. Dia punya dia punya idea dia lah kan. So dia banyak bersempang lah basically. Sempang. Kita pun comfort je dia. So daripada yang Teluk Batik punya resort tu, kita ke belakang sikit. Awal-awal tu panggil dia kan, panggil dia kerabat lah basically. Panggil dia ada gelaran Tengku macam tu lah kan. Tengku. Lama-lama dia panggil dia, tak apa, you umur berapa? Dia tanya. Oh, saya baru 26. Oh lah, muda lagi, bayar anak saya, dia kata. Anak dia yang paling last. Panggil apa daddy? Tak, betul panggil uncle. Ya panggil daddy ni. Tak, betul aku panggil dia uncle. Okay. So lepas tu dia yang gelarkan dia lah. Dia kata macam ni, tak ada uncle macam ni. Dia dah cakap uncle gitu, uncle lah. Betul, dah lama-lama sampai ke hari ni dia panggil aku son. So macam at least Ada share tak? Takkan panggil son. Dia takkan nak tak share sikit. wah kan, kena bagi kan. So Okay, okay, Syamil, last words untuk kita punya viewers. Apa kau punya advice? okay, so ni kepada yang Mungkin yang nak jadi agent ke. okay. So untuk yang tengok podcast ni, kalau korang ada rasa berhasrat nak join jadi agent property, actually you just one step closer lah kan. You just one step away untuk nak jadi someone yang better in terms of you nak ceburi bidang baru lah kan, selain daripada kerja makan gaji lah basically. So kalau tanya saya, just try, tak salah pun kan. Benda ni tak ada restriction pun basically. Cumanya diri sendiri tu nak try ke tak nak kan. So kalau tak nak try tu basically duduk je lah dalam comfort zone yang sama
dan cari kerja, makan gaji. So kalau siapa ejen baru yang nak join, boleh join. Sebab dalam dunia property ni dia punya commission tu unlimited basically. Kan? Tak ada siapa yang tentukan you punya commission. You yang tentukan sendiri. Faham. Okay guys, thank you to all of you yang watch this podcast untuk first episode ni. Hopefully you guys learn something. Dan jangan lupa follow kita punya social media Team Safrish di semua platform social media, di YouTube, di Instagram, di TikTok especially. Dan kalau rasa video-video yang kami share bermanfaat, jangan lupa sharekan video ini kepada kawan-kawan korang yang lain.